Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلني من الصالحين والمصلحين ولا تجعلني من المفسدين الضالين المضلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. Selamat malam, kita berjumpa lagi. Dan sebelum daripada kita tidur, kita mari tazkirah masalah di bulan Maulid Rasul lah, bulan diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kita semua manusia saat ini berkandak kepada Nabi, berkandak kepada Rasul. Lebih-lebih lagi kita Islam. Kenapakah kita berkandak kepada Nabi dan Rasul? Manusia dan segala makhluknya berkandak pada Nabi dan Rasul untuk kesempurnaan hidup, saadah, bahagia di dunia dan akhirat. Dengan ikut ajaran Rasul, manusia akan bahagia, binatang akan bahagia, dan segala makhluk lain pun bahagia juga, selamat. Dan kerana manusia tidak bahagia di zaman sekarang, binatang juga tidak bahagia, makhluk juga tidak bahagia, rusak di situ, rusak di sini, dan kerana tangan manusia. Zaharul fasad fil ardh, dengan sebab manusia. Di sini kita mari dengar satu ayat sebelum kita tidur sebagai tazkirah untuk kita. Kita ni terhebui dah akal fikir, tapi tak memada dengan akal fikir untuk nak menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat. Ada benda-benda yang lain lagi yang tidak boleh guna akal kita. Benda ghaibiyah. Benda ghaibiyah ni tidak ada orang yang mengajar dia, baik profesor ke atau doktor ke atau mahaguru ke. Mereka kena ambil ilmu ni daripada ajaran Nabi, pelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tu akal fikir akan sesat. Akan sesat. Nyata sesat, wajib sesat. Dia kata gitu. Walaupun bijak secara mana, walaupun alim secara mana, kalau kita tidak mengambil ajaran daripada Quran dan hadis tentang benda ghaibiyah, tentang cara hidup, kita akan sesat dan sasara. Itu akal fikir kita tidak madah. Lepas tu kita mari tengok kita satu daripada ayat Quran yang Tuhan telah firman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Wa man a'rada, siapa-siapa dia menolak, tidak menerimakan an zikri, daripada peringatan aku yang aku hantar Nabi, yang aku turun Quran saat itu, fa inna lahu, maka bagi dia satu ma'isyatan donka, hidup dia saat ini donka. Apakah donka? Donka sini yang satu ayat lain lagi disifatkan manusia apabila naik ke langit satu donka, dan nyawa tak boleh kerana tidak ada oksigen. Seperti kita duduk dalam air, lemah air. Lemah air sana itu nak nyawa tak boleh.
sesak dada. Orang nak mati lagu tu juga. Dia sesak dada, sesak nafas, nak nyawa tak boleh. Itu donkah. Walaupun kaya secara mana, walaupun peringkat tinggi secara mana, ada semua kemudahan yang Tuhan beri pada kita. Kalaulah kita tidak ikut ajaran Nabi, ajaran daripada Quran, hidup kita donkah, wajib kata donkah. Tidak ada saadah bahagia. Mereka sekali-sekala gitu ya. Ini berdalil pada ayat Quran. Kita memerlukan kepada Rasul. Kita memerlukan kepada Nabi. Yang sebab itu perlu kita kasih, kita kenal Nabi, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi kita tanamkan semangat kasih sayang kepada Nabi kita di bulan peranakan Nabi sini. Esoklah ke subur. Tidak kenal, tidak kasih. Nak kenal dia saat ini, kena dengan, di zaman kita ni, kena dengan kita baca surah atau telinga atau mata hati. Tak seperti semasa sahabat, dia kenal dengan rupa parah dah. Dia boleh tengok dengan direct, mubasyarah dah. Kita nak tengok direct tak boleh, mubasyarah tak boleh. Mereka dengan mata hati kita. Zaman Nabi saat itu, tikah laku Nabi duduk dalam mata hati kita. Kita berkhanak kepada Nabi. Seperti tubuh badan kita berkhanak kepada makan dan minum. Tubuh badan kita berkhanak kepada makan dan minum, makanan dan minuman. Untuk menyegarkan, menyihatkan tubuh badan kita. Nak sihat tubuh badan, nak gagah tubuh badan, nak kuat tubuh badan, nak sempurna tubuh badan, kena makan, minum cukup vitamin. Itu kanak badan kita. Kanak badan kita. Adapun nafsi kita, hati kita, akal fikir kita, tingkah laku kita berkhanak kepada ajaran daripada Nabi. Nak sempurna saat itu, nak sempurna seorang Muslim dan Muslimah saat itu, kena dua perkara. Kita nak hidup ni. Makanan dan minuman untuk tubuh badan. Makanan panggil makanan ruhiyah. Dalam bahasa Arab kan ruhiyah. Ruh tidak berkhanak kepada makanan kerana ruh Tuhan. Kerana ruh sini nafsi. Okay. Nafsi kita sekiranya tidak ada ajaran Rasul, kita tidak terima ajaran Rasul, hayat kita donkah. Kerana dalam nafsi kita saat itu ada amal tusu, nafsi lawamah. Kalau kita ikut ajaran nafsi amal tusu, nafsi lawamah, hidup kita donkah. Tidak ada bahagia dalam hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Di dunia kita tidak ada bahagia dah. Apatah akhirat nak bahagia lagi mana dah? Tu. Maknanya nafsi kita yang telah firman alastu bi rabbikum qalu bala, itu nafsi. Ya, nafsi itu. Selepas tu pula hati kita pula berkehendak kepada ajaran Nabi juga. Untuk nak bersih nafsi itu melalui zikir, Quran, berbanyak baca ibadat, barulah nafsi kita bersih, nafsi kita suci. Yang Tuhan telah firman kata qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang menyucikan nafsi dia itu. Wa qad khaba man dassaha, dan rusaklah, tidak bahagialah orang-orang yang tidak suci nafsi saat itu.
Dia tusuk benda-benda maksiat, benda-benda jahat dia tu pada dia itu. Tak bertaubat lah, mengejar perkara yang maksiat. Nafsi kita, hati kita pula, hati kita marid kalau kita tidak terima daripada ajaran Nabi kita tidak terima. Hati kita marid. Marid saat ni tu hasad deki. Ini bahaya kali. Kalau sakit tu ada, kita boleh rasa, boleh pergi cari bomba, boleh cari ubat. Tapi penyakit hati ni dia tidak ada rasa. Mereka sedar diri. Penyakit hati saat ni tu dia ada marid hati dia tidak ada rasa. Dia duduk suka semua. Dia duduk dalam ghaflah semua. Lalai semua. Duduk dalam kelazatan semua. Yang itu bahaya. Penyakit hati boleh bawa kita masuk neraka. Penyakit tu ada, kalau kita sabar, kita akan dapat pahala, boleh kita masuk surga dengan penyakit tu ada, dengan pahala saat itu yang kita sabar. Ini perlu kepada ajaran Nabi juga. Nak berubat penyakit hati saat ni, kena banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menenangkan hati kita. Banyak zikir kan, untuk segar hati kita. Akal fikir kita juga sesat kalau kita tidak beriman, tidak berpegang dengan ajaran Nabi. Dolal mubin, sesat yang paling nyata lah. Seperti juga jahiliah sesat di zaman dulu. Dia sebelum daripada bakit Nabi, dia dolal mubin, sesat yang paling nyata. Semua batu tu, sembah batu ni bermacam-macam Tuhan, beratus-ratus Tuhan. Dia keliling Kaabah tu 300 Tuhan lebih. Dalal mubin. Sesat. Kita tak pandai nak cari kebenaran, cari benda ghaibiyah, tak temu dengan akal fikir. Melainkan dengan ajaran daripada Nabi. Quran dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita juga utuh. Kalaulah kita tidak mengikut ajaran Nabi, tidak menjadikan Nabi itu sebagai qudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tengok orang kita di zaman sekarang ni, akhlak yang utuh panggil. Di zaman keutuhan akhlak. Apabila utuh akhlak, utuhlah kemajuan ummah. Tak kira daripada gulungan mana kita tengoklah ni. Walaupun gulungan orang yang mengaku kata nak bawa Islam, mengajak orang Muslim, kita perhati dengan akhlak yang ada. Kalau tidak ada akhlak, kita tak boleh terima sebagai guru pada kita. Akhlak yang diutama sekali dari ajaran kita, kepada da'i wa da'iyah. Dengan sebab tu Quran telah memberi jaminan bahawasanya Nabi itu akhlak yang paling besar. Innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim, akhlak yang paling besar sekali, tidak ada boleh banding. Ini perlunya akhlak dalam berdakwah. Kalau da'i itu, pendakwah tu tidak ada akhlak, jaga-jaga. Dia akan rusak banyak gambaran Islam. Kita tengok di zaman ni, ada Facebook. Ajaran yang dia mengajar tu seolahnya bukan daripada ajaran hak Nabi. Kerana tidak ada akhlak. Akhlak paling besar untuk menarikkan orang. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku telah dibangkitkan untuk sempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Manusia berkandak kepada uswah, kedua yang baik. Padahal ni kedua tak baik. Terdiri pada da'i wa da'iyah. Buat kedua kepada orang awam tak baik. Bawa kedua tuduh menuduh, balah cucari mari. Itu kedua itu tak molek. Itu tidak ada dalam ajaran Islam.
Tidak ada contoh daripada Nabi. Tidak ada contoh daripada sahabat. Ini kena jaga. Kedua, paling penting sekali, akhlak paling penting sekali adalah agama. Nah, kerana setiap kerja buat kita, setiap ibadat kita, setiap tingkah laku kita, kalau tidak ada akhlak, ia rusak semua. Dalam ibadat tidak akhlak, ia rusak. Saya tak terima ibadat kita. Nah, dalam sangkum mujtama' pergaulan, kita tak ada akhlak, sangkum nak terima tak boleh. Sangkum lari, dia lari daripada dia. Dalam kerja buat tidak ada akhlak, orang tak terima. Buat panggil mari kerja sekali ni demo. Dan kerja jadi nak call orang ke, jadi tim sekali demo ke, dia nak terima tak boleh, kita ada akhlak. Dengan sebab tu akhlak yang paling besar sekali. Dengan sebab itulah akhlak adalah Islam, Islam adalah akhlak. Islam akhlak tu adalah soalah agama Islam adalah akhlak. Nak tinggal tak boleh dua tu. Kita pakai akhlak kita, kalau kita sayang kepada agama. Sayang kepada agama. Dengan akhlak yang buruk, manusia akan lari daripada kita dan akan lari daripada ajaran agama dan akan lari daripada agama Islam. Itu yang pertama. Dan kita tidak ikut ajaran daripada Nabi, tidak ikut Nabi, hidup kita donka, sansara adalah hidup kita. Kalau kita nak saadah, bahagia hidup kita di dunia dan akhirat, ikutlah ajaran Allah dan ajaran Rasul. Wa man a'rada an zikri wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa dia menolak ajaran daku, maka hidup dia sangsara dan hal keadaan bakit mereka itu pada hari kiamat buta mata. Buta mata mana sekali orang yang masuk neraka. Sekali gulungan orang-orang yang kegelapan lah hidup akhirat. Tidak ada pandangan terang menerangnya dah. Seperti orang masuk surga dah. Dan sebab tu kalau kita nak saadah lah hidup, nak bahagia lah hidup, nak senang lah hidup, walaupun kita susah, walaupun kita pekat rendah, walaupun kita tidak makan payah, kita senang hidup, bahagia hidup, kita ikutlah ajaran Allah dan Rasul. Hidup kita akan saadah, walaupun ada bagaimana kita alhamdulillah, terima syukur kepada Allah. Kita tak ada orang makan tak sedap, tidur tak sedap, kerja penat, tapi alhamdulillah hati kita syukur. Apabila hati kita syukur dengan qada Tuhan ni, jiwa kita tenang, akal fikir kita tenang, hati kita tenang. Itu yang kita nak. Ketenangan tu nak beli tak boleh. Kita tengok orang kaya lah ni, orang kaya yang tidak beriman, susah. Balah ni tengah harta, bermacam-macam timbul panha dengan sebab harta. Kerana harta saat itu, harta yang banyak saat itu tidak buat perkara-perkara yang disuruhkan oleh Allah. Dengan sebab harta kita tidak taat. Dengan sebab harta kita tak boleh pahala. Tapi harta banyak boleh kita buat pahala banyak dengan harta tu. Dengan sebab tu dalam Islam saat itu wajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Bersangkut paut dengan jihad atau nak mengaji kan, nak buat masjid kan, nak buat sekolah kan, nak buat khairat ini dengan harta benda. Itu kelebihan orang kaya. Tapi kalau kaya kita saat ni itu tidak mengikut ajaran Allah dan Rasul, hidup kita akan donka. Dengan sebab harta kita penat akal kita, dengan sebab harta kita penat hati kita tu pada nafsi kita. Itulah maknanya cara yang kita nak hidup selamat, ikutlah ajaran Allah dan Rasul, dan
bawalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kepala modal dalam hidup kita, dalam ibadat kita, dalam kerja buat kita, dalam sangkum kita. Nah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.